Okay, what's up guys? So welcome back to my channel. So hari ni aku ada dapat satu invitation untuk pergi ke majlis makan-makan kat Proton Imas ni lah showroom. Kalau tengok dia punya invitation tu, dia ada makan-makan, dia ada tea, lepas tu ada lucky draw. Nanti kita tengoklah apa yang akan jadi dekat tempat tu ataupun majlis tu. Alright, so let's go. Okay, kita dah sampai. Apa? Siap ada parking special tu. Rela tu bagi dia tengok number plate, lepas tu dia bagi masuk. Apa? Gila lah. Lepas tu, tu belakang dia. Tu belakang tu Imas punya ni, showroom. So, alright, let's go. Oh, aku seorang je. Kita ada bawa orang je, orang lain. Ni dia Imas. Okay, so korang-korang nak beli emas, boleh datang sini lah, dekat ni live Proton Imas showroom. Dia ada sebelah expand. Daftar juga. Okey, boleh. Oh, yang ni warna hijau. Hai. Oh, nama. Okey. Tampal. Oh, okey, boleh. Okey, ni tampal kat baju Alright. Okey, terima kasih. Tak kat sini. Okey, alright. Ni tak sana Okey, alright. Kita makan-makan. Ada makan-makan. Kejap. Kita tampal nama dulu. Kita tampal nama. Syai lah aku. Syai. Kena tampal je guys. Kena tampal Ya. Okey. Saya ada name tag tu. Terbaik lah. Saya ada name tag lah. Okay, jom kita pergi makan. Ni lawa. Cuma sangat lawa je. Warna dia lawa gila. Ada tea. Ada spaghetti. Oh, ada mihun. Macam ada ni. Nak nama apa pula tahu. Nama apa Ada moist chocolate, strawberry pudding, popia carbonara, lollipop. Kami spaghetti dulu. Okay. So tadi yang ada cara lauk popia. Nah. Dia popia carbonara. Popia carbonara. So saya tengok ingat popia ni kan. Rupanya popia carbonara. Juga event dia ni. First time ke ni? Atau kita baru juga dia tak. Mungkin dia pernah buat sebelum ni, tak tahu saya. Tapi saya rasa ni first time kat sini. First time Sebab tengok tadi 1 year punya apa tak? Setahun punya. Adik dia dekat sini ke? Lepas tu ambil sini lah. Banyak-banyak ni. Orang ambil karipap. Memang. Adik baru angkat juga. Baru angkat juga. Nak masuk 3 bulan, 4 bulan. 5. Oh, warna ni grey. Yang gelap ni tau. Wah, ini baru ni. Cantik lah. Warna dia. Warna hijau dia tak pelik lah. Kena langgar, orang langgar. Motor dari belakang, hancur. Belah sini lah. Ya, bampu belakang. Tepi kanan sekali. Langgar, tepi belah sini lah. Dah masuk sini lah. Dia kalau accident datang sini je. Ya. Ada waranti, bukan waranti apa? Insurans. Motor memang. Tak kisah dia langgar apa. Kita langgar dia ke, dia langgar kita ke, memang tak ada claim. 2,000 starting. Saya sebelum tak ada kereta. Ada, tapi NCD bawa nama ayah saya. Lepas tu, bila nak beli yang baru ni, so NCD saya tak ada lah, kosong. So kena bayar 2,000 lebih.
Oh, lagi mahal lah. Tapi yang bukan yang Malaysia Chamber tu murah sikit kan? Ha. Mahal lagi kurang. Sama bankrupt tu. Barang original memang tu sebab dia nak ambil daripada China. Barang tu. Sebab model ni assemble dekat China. Ajak kat sini lah. Dia baru beli 3 bulan. Jom, dia dah panggil. Penuh ha. Depan apa? Inilah. Di depan. Go back. Inilah mesra pembuka Vishal. Terima kasih Oh, kita tarik session. Semoga majlis membawa manfaat buat kita semua. Session 2026 bersama Protect Imas ini. Salam sejahtera. Very good morning to everyone, our Proton Imas Honors. Saya ucapkan terima kasih kerana sudi bersama dengan kami Proton Imas Nilai Election. So, kita makan sarapan pagi. So Rex Charles. Okay, so saya daripada Charles Solutions Sekian Bahan. So, we are Proton Imas Certified Installer. So, what are we? Very professional, very technical. So many info. So maybe we need to do something follow me up. Mengenai sokongan selepas jualan untuk pemilik produk Imas. Jadi untuk itu saya menjemput Encik Irsyad bagi meneruskan sesi ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang seterusnya, berapakah tenaga pekerja yang berapa technician dikombinkan dengan senior technician? Cik Omar Rahman. 114. Sorry, yang ada dekat Proton Imas Nilai saja. Imas Nilai saja. Ada 6. Sekali lagi. Okey, betul. Tahniah Cik, 4 orang. Termasuk dengan kita. Okey. Cik, nama siapa Cik? Safwan. Kawan Cik tak tanya nama tadi. Cik owner kereta? Imas 5. Imas 5. Boleh berikan tepukan kepada Cik Safwan. Tahniah Cik. Terima kasih. Alright, soalan yang seterusnya. Tadi apa ni? Kotak gambar. Oh, gambar. Okey. Boleh. Test drive. Saya test drive semua Imas car. Assalamualaikum, nama saya Mahfuz. Saya pengguna Imas 7 Premium. Ada makanan yang telah disediakan untuk semua. Kemudian kita nak peluang ini untuk bersembang, untuk bertukar pengalaman serta berkenalan dengan komuniti produk Imas yang lain. Okey, jadi menjemput semua untuk pergi keluar. Dah bagi feedback. Tunggu kita pergi makan lagi. Lepas tu nak pergi mana? Entah. Okey, sama. Ya. Oh, dia dah dekat luar. Guys. Tu. Kita tarik pun ada. Aku macam nak letak barang dulu. Oh, semua menghadap ke depan. Sekejap. Aku letak barang dulu. Ya. Cuma aku bawa ni je. Mari. Beratur makan durian. Mana satu lagi? Dua lain dia masuk apa? Oh, belah sana. Betul-betul kita makan durian. Tangan aku dah pasang. Tapi muat. Kalau tak muat tadi, tanya. Mana nak pasang tangan? Solar pun okey juga. Dapat air. Dah dapat. Nak air siapa nak air? Dah dapat dah. Satu. Oh, okey. Terima kasih. Oh, satu lagi. Kau dapat sebiji tu. Ada dah. Nak air cik? Ada. Siapa tak ada air lagi? Dapat dah. Oh, ni. Ada tempat duduk ke dalam? Ada orang tak ni? Tak ada kan? Okey. Ya. Okey, kena interview guys. Alright. So, alright. Nama apa tu? Asal mana pekerjaan dengan apa? Okey, alright. So, saya berasal daripada Sepang dan saya pemilik Imas 5 Premium. Okey, perasaan saya bila dapat Imas ni sama. Okey, boleh. Okey guys, so inilah dia tempat servis. Tempat Imas punya servis. Nice one. So yang best kalau korang servis kat Imas ni, pakai UV car ni, diorang ada bagi free charge free. Lepas tu tapi sampai 80% je lah. Lepas tu dia bagi cuci kereta free. So
So aku punya dah nak dekat 5,000, dah dekat 5,000 lah sebenarnya untuk first service. So minggu depan aku set appointment untuk datang survey. So kita jumpa minggu depan. Korang nak tengoklah video. So diorang suruh tunggu. Lepas tadi interview tadi, diorang suruh tunggu. Ada nak buat video kat luar pula. So kita tunggu je lah. So sekarang kita nak bergerak ke luar untuk ambil gambar. Kita nak alih ke depan masa mengadap ke depan Okey. Itulah tu. Ramai yang tak ada dah. Saya nak kena alih kereta ni. Kena dapatkan semua ke? Ramai yang dah balik. Sekejap, kita alihkan kereta sekejap. Abang kereta sini, okey. Kita kena dapatkan kereta. Aduh, kereta aku ni rabuk. Panas. Kena pusing sana. Pusing sana. Lepas tu masuk. Sana, masuk. Okey, settle parking. Sekarang kita nak keluar ambil gambar. Aku punya beg panas gila. Sampai 47 darjah Celsius. 48 ni. Mak, air panas gila. So kita bagi dia sejuk dulu. Okay, kita bagi dia sejuk dulu. Kita pun bagi sejuk. Alright, jom kita keluar, kita ambil gambar. Jatuh. Nampak panas. Depu. Kita tunggu lagi kereta. Panasnya. Redup sikit. Panas. Semua berdebu kereta. Semua berdebu kereta. Construction pula. Saya sepang ni. Pandai dia. Jom kita ambil gambar. Oh, ni depan kereta. Oh, okey. Semua lambai. Semua lambai Panas. Mana menunjuk Ini panas lit. Okey. Depan. Masih tiup. Okey, semua depan Panas ni amat. Okey. Cik cara. Zudin sini. Zudin sini. Jom sini. Okey guys, so selesai sudah kita punya majlis dekat Proton IMAS Nilai. So sekarang kita nak bergerak balik. Sampai sini saja aku punya VT konten aku untuk hari ni. Kali ni jangan lupa subscribe, like, share. Alright, bye bye semua.